Alhamdulillah bersebelahan dengan Nat hari ini, kita telah pun datangkan satu narasumber ke studio yang akan sama-sama memberigahkan mengenai dengan perkara ini, iaitu Yang Mulia Puan Dayangku Amal Hazikah Pengiran Haji Abdul Mubin, merupakan seorang kurator pemeliharaan dan juga pembaikan. Jadi apa kata Nat, tanpa membuang masa kita terus sapa beliau ni Nat. Ya, jom kita sapa Yang Mulia Dayangku Amal Hazikah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Berbahagia sekali untuk menerima kedatangan Puan Dayangku di studio di sini, kerana topik yang akan dibawakan ini adalah berkenaan dengan pameran konservasi. Kalau nak tidak silap, ianya telah pun diadakan dari 18 Mei sehingga 30 Jun, 30 betul? Jun, Sehingga 30 Jun ini dan akan mengambil tempat di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Jadi untuk mukadimahnya, bersempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa ini, ingin serahkan pada Yang Mulia Puan Dayangku untuk terus saja berkongsi sama. Silakan. Terima kasih kerana menjemput saya untuk wawancara pada hari ini. Awal sekali saya ingin terangkan mengenai Hari Muzium Antarabangsa. Hari Muzium Antarabangsa ni adalah sambutan yang diadakan setiap tahun, iaitu pada 18 Mei. Ianya dianjurkan oleh International Council of Museum, lebih dikenali juga dengan nama ICOM. Ianya mula diperkenalkan pada tahun 1977, itu selepas sambutan pertama resolusi ICOM untuk mengadakan acara tahunan, dan kini telah disertai oleh puluhan ribu muzium di seluruh dunia. Dan kemudian objektif utama untuk Hari Muzium Antarabangsa ni in general ianya untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan muzium sebagai sumber pembelajaran, sebagai pusat pendidikan dan juga sebagai pusat pendidikan dan juga penjaga warisan budaya, dan tidak lupa juga ruang dialog sosial. Sambutan ini juga berfungsi untuk menghubungkan muzium dengan komuniti global, iaitu untuk menyesuaikan peranan mereka dengan cabaran yang dihadapi pada masa kini. Tema yang diperkenalkan ataupun tema tahunan mula diperkenalkan pada 1992, tapi tema pada tahun ini ialah Museums Uniting a Divided World. Itu pada bahasa rasmi bahasa Melayunya ialah Muzium menyatukan dunia yang terpisah. Tema ini menunjukkan tentang pemeliharaan warisan itu adalah antara pendekatan utama muzium untuk menyatukan masyarakat, iaitu melalui melindungi warisan bersama, menggalakkan kerjasama dan juga memperluaskan kefahaman kepada kita ni semua. Dan melalui ini selaraslah dengan tema tadi, menyatukan dunia yang terpisah. Ianya usaha pemeliharaan warisan budaya dan alam semula jadi ini bukan saja untuk mengekalkan identiti, tapi ianya adalah untuk menghubungkan komuniti dan juga memperluaskan dan memperkukuhkan tanggungjawab bersama kita ni untuk warisan itu terus terpelihara untuk generasi akan datang. Seperti mana yang diterangkan tadi juga oleh Puan, upacara perasmiannya ni telah diadakan pada 18 Mei 2026 dan bertempat di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Antara aktiviti yang disambut ataupun diadakan bagi sambutan Hari Muzium Antarabangsa ni ialah pameran konservasi warisan terpelihara. Di samping itu juga kami ada mengadakan aktiviti lain seperti berupa aktiviti taklimat bersiri bernama Warisan Terpelihara Kita Ni, yang menekankan tentang usaha pemeliharaan warisan budaya dan alam semula jadi. Menarik sekali. Menarik sekali. Warisan Terpelihara Kita Ni jadi menekankan kepada usaha pemeliharaan khazanah budaya dan alam semula jadi. Kita pun telah mengetahui tadi daripada perkongsian tersebut yang ada daripada Yang Mulia Dayangku Amal Hazikah, kurator pemeliharaan dan juga pembaikan, telah pun dikongsikan latar belakang mengenai dengan Hari Muzium Antarabangsa. Dia ada dikongsikan tadi, di antara objektifnya juga ialah untuk menghubungkan komuniti, untuk tadi lebih kenal dengan apa peninggalan-peninggalan sejarah dan sebagainya kan. Lebih kalau lebih fokuskan lagi mengenai dengan muzium-muzium yang terdapat contohnya saja negara kita ni. Jadi kalau boleh dikongsikan juga dengan lebih terperinci barangkali mengenai dengan pengisian utama, sudah pasti pihak BIS kita sudah pun merancang pelbagai aktiviti yang rasanya sudah pun berjalan, mungkin sedang juga dan akan mengambil tempat ni sebenar dengan sambutan untuk tahun ini. Silakan. Terima kasih. Pameran konservasi warisan terpelihara adalah
salah satu pengisian utama bagi sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada tahunan ini, bertempat di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, dan ianya pameran ini telah dirasmikan pada 18 Mei 2026 serentak dengan pelancaran rasmi sambutan tersebut. Acara ini dijadualkan berlangsung selama sebulan lebih. Itu dimulai daripada 18 Mei 2026 hingga 30 Jun 2026 bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk menelusuri dan menghargai khazanah warisan yang dipelihara. Dan kemudian pameran konservasi warisan terpelihara ini juga menunjukkan apresiasi dan penghargaan terhadap usaha berterusan yang dilaksanakan oleh penjaga warisan kita ni yang selalu melaksanakan dalam melindungi sejarah bangsa. Pameran ini macam memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya koleksi muzium itu untuk dipelihara, yang syarat dengan nilai budaya dan identiti. Pameran ini juga menggalakkan rasa bertanggungjawab kita ni, bertanggungjawab bersama untuk generasi akan datang. Selain daripada itu juga pameran ini selain daripada mempamerkan bahan-bahan koleksi ataupun artifak warisan budaya, pameran ini juga turut menampilkan asas pemeliharaan seperti peralatan khusus yang digunakan untuk kerja-kerja pemeliharaan dan juga penerangan mengenai faktor-faktor utama kerosakan bahan, iaitu merangkumi faktor persekitaran, cahaya berlebihan, serangga perosak dan lain-lainnya. Antara bahan-bahan koleksi yang dipamerkan di galeri tersebut ialah seperti bahan kertas, buku, anyaman, tekstil, pakaian, tembikar, seramik dan sebagainya. Melalui pameran konservasi warisan terpelihara inilah pembelajaran interaktif dan informatif ini melalui paparan visual, video dan juga demonstrasi. Jabatan Muzium mengharapkan dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan warisan budaya negara. Jadi itulah pengisian yang sangat menarik ya. Terima kasih Yang Mulia Puan Dayangku telah pun berkongsi bersama dengan kita. Kerana dari sana banyak yang kita ketahui. Sekarang bersempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini, kita pasti bukan cuma tertumpu pada satu aktiviti sahaja ni Yang Mulia Puan ya, tapi pastinya ada aktiviti-aktiviti sampingan yang lainnya. Kalau Puan kalau Puan sudi untuk berkongsi sama, silakan. Betul. Apa aktiviti-aktiviti sampingan yang dianjurkan lagi bersempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini? Boleh. Taklimat bersiri yang bertajuk Warisan Terpelihara Kita ni ialah salah satu aktiviti sampingan yang bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini. Ianya program ini berlangsung sepanjang bulan Jun, iaitu pada tarikh 8, 15 dan 22 Jun 2026. Dan taklimatan ini dikendalikan oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Muzium-Muzium dan juga penceramah jemputan daripada Universiti Brunei Darussalam, iaitu Profesor Madya Dr. Rahayu daripada UBD Botanical Research Garden dan juga Dr. Khalil daripada UBD Jua. Dan kemudian dengan tema warisan terpelihara kita ni, taklimat ini menjadi sebagai wadah perkongsian ilmu dan pengalaman tentang usaha pemeliharaan warisan budaya dengan alam semula jadian ni. Fokusnya merangkumi warisan fizikal dan juga tidak ketara seperti bahan koleksi, spesimen, flora, tapak bersejarah, tapak arkeologi dan sebagainya. Dan sasaran utama ialah pelajar-pelajar. Itu pelajar-pelajar daripada sekolah menengah, daripada pra-universiti dan juga pelajar-pelajar universiti, dengan bertujuan untuk menanam minat awal tentang kepentingan pemeliharaan warisan ini, dan di samping itu juga untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai tanggungjawab bahagian-bahagian masing-masing di bawah Jabatan Muzium-Muzium. Antara aktiviti yang lain juga, Jabatan Muzium-Muzium ada mengadakan aktiviti sampingan lain seperti aktiviti demonstrasi tunjuk ajar pemeliharaan bahan organik dan inorganik daripada bahagian pemeliharaan dan perbaikan, dan juga aktiviti lain seperti
aktiviti jualan buku dan juga kuis daripada bahagian pembelajaran dan penerbitan. Banyak sebenarnya aktiviti utama dan juga aktiviti sampingan telah pun dirancang, sudah pun mengambil tempat dan sedang dan akan mengambil tempat sebenarnya sepanjang sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini, khususnya di negara kita ni kan. Jadi kalau kita melihat kembali kan profil narasumber kita, Dianko Amal Hazika, merupakan seorang kurator pemeliharaan dan pembaikan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Joni, apa sebenarnya kepentingan? Mengapa kita ni harus melakukan pemeliharaan dalam khususnya dalam penjagaan warisan negara kita ni? Terima kasih dengan soalannya. Konservasi atau pemeliharaan ini merupakan salah satu usaha penting dalam memastikan warisan kita ni itu terus terpelihara daripada supaya orang itu tidak lenyap di telan masa. Warisan budaya negara yang dimasukkan adalah seperti warisan ketara, seperti yang saya terangkan tadi, tempat-tempat arkeologi, bahan peninggalan artifak, tempat bersejarah, spesimen flora, tumbuh-tumbuhan, taman, dan warisan tidak ketara seperti pemeliharaan amalan tradisi dan budaya yang mencerminkan identiti bangsa kita ni. Seterusnya melalui konservasi ataupun pemeliharaan ini, ianya bukannya sekadar membaiki, ianya juga mengekalkan keaslian dan keutuhan suatu nilai sejarah, sesuatu warisan itu. Ianya penting supaya generasi penerus ataupun generasi muda dapat melihat sendiri, memahami sejarah itu dalam bentuk yang sebenar. That's why konservasi itu ianya menyumbang kepada penyelidikan dan pendidikan melalui kajian arkeologi dan dokumentasi berterusan konservasi. Masyarakat dapat mempelajari sejarah, teknologi lama dan secara tradisional yang dengan lebih mendalam. Ini juga usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Muzium-Muzium, iaitu melalui pelbagai projek projek pameran, projek penyelidikan, pemeliharaan dan juga program pendidikan. Melalui ini ia dapat membantu warisan kita ini menjadi sumber pembelajaran dan juga menarik ataupun sebagai tarikan pelancongan dalam budaya. Bila mana Yang Mulia Puan Dayangku tadi ada menyebut tentang warisan negara terus terpelihara ini, untuk memastikannya, bunyinya pun sudah agak berat. Dan nak pasti ada cabaran-cabaran yang datang dengan tanggungjawab tersebut. Jadi kalau daripada perspektif Yang Mulia Puan Dayangku sendiri, apa sebenarnya cabaran utama dalam kerja-kerja konservasi di Brunei? Cabaran kerja-kerja konservasi di Brunei ialah yang paling utama iklim tropika, iaitu iklim tropika yang lembap dan hujan yang berpanjangan. Kerana ianya boleh menyebabkan ianya boleh mempercepatkan kerosakan bahan jual, terutama bahan tekstil, kayu dan juga logam. Di samping itu juga kerja-kerja pemeliharaan ini memerlukan kepakaran teknikal yang khusus. Maka latihan berterusan dan juga kerjasama dengan pakar adalah amat penting. Namun dari segi pendidikan, kesedaran masyarakat masih perlu dipertingkatkanlah, supaya agar usaha pemeliharaan warisan ini lebih dihargai dan disokong. Jadi memang penting untuk memelihara warisan negara kita ni kan, warisan sejarah, peninggalan sejarah. Siapalah kita ni tanpa sejarah kita ni kan, tanpa mengenali sejarah kita ni, dengan adanya pengetahuan itu lebih dekat rasanya, lebih tadi menghargai sesuatu peristiwa kan. Dan kalau tadi lihat juga tugasan sebagai seorang, contohnya saja yang dikongsikan tadi kan dalam bidang arkeologi dan sebagainya. Tadi pun kami adalah membawakan satu segmen Kemana Tahku ni mengenai dengan kerjaya-kerjaya. Terus terfikir, ini pun sebenarnya salah satu cita-cita sebenarnya ingin menjadi seorang arkeologis dan sebagainya. Memang cukup menarik, tapi pada dikongsikan banyak sebenarnya cabaran-cabarannya kan. Ianya bukan hanya satu profesi sahaja semata-mata, tapi juga satu tanggungjawab yang dipikul, tanggungjawab negara kan, untuk memastikan bahan-bahan ini sentiasa ada dan juga dapat dijadikan sebagai satu sumber rujukan dan sumber ilmu kepada anak-anak kita ni agar mengetahui asal-usul negara kita ni dan sejarah-sejarah yang ada di negara kita ni. Alhamdulillah. Harapan Puan sendiri daripada sambutan Hari Muzium Antarabangsa tahun ini, Puan, silakan.
Pameran konservasi ini merupakan inisiatif daripada Jabatan Muzium untuk membuka ruang kepada orang ramai untuk lebih mempelajari lebih dekat mengenai cara-cara atau kerja-kerja pemeliharaan warisan sejarah selaras dengan tema Hari Muzium Antarabangsa pada tahun ini, which is Museums Uniting a Divided World ataupun Muzium Menyatukan Dunia yang Terpisah. Pemeliharaan warisan ini adalah berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan masyarakat masa lalu dan pada masa sekarang melalui usaha pemeliharaan warisan budaya dan alam semula jadi yang dikongsi bersama. Selain itu juga pameran ini ataupun aktiviti-aktiviti yang dibuat ini juga adalah untuk dapat menjadi platform pendidikan kepada masyarakat, khususnya pelajar dan juga generasi muda, untuk mereka mengenali bahawa pemeliharaan warisan ini adalah salah satu bidang yang penting ataupun berpotensi untuk diceburi. Dan kemudian pada masa yang sama menonjolkan peranan muzium itu sebagai institusi pembelajaran sepanjang hayat yang menghubungkan masyarakat dengan sejarah, identiti dan juga warisan negara. Dan akhir sekali melalui semua aktiviti dan pameran ini, Jabatan Muzium berharap dapat mengukuhkan dan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan dalam pemeliharaan dan penjagaan warisan negara itu sebagai salah satu usaha yang menyokong peranan muzium selaras dan tema tadi, Muzium Menyatukan Dunia yang Terpisah. Dia pemeliharaan warisan ini bukan sahaja tanggungjawab institusi, malah memerlukan sokongan, kefahaman dan penglibatan bersama daripada seluruh masyarakat. Okey. Jadi terima kasih Yang Mulia Puan Dayangku telah pun berkongsi bersama dengan kita. Sekarang kita cuma berbaki beberapa minit sahaja lagi. Jadi mungkin dengan ringkasnya sahaja ya Yang Mulia Puan, bagaimana orang ramai dapat mengunjungi pameran tersebut dan mendapatkan maklumat tambahan berkenaan dengan Hari Muzium Antarabangsa serta aktiviti Jabatan Muzium-Muzium. Bagi orang ramai yang berminat untuk mengunjungi pameran konservasi warisan terpelihara yang sedang berlangsung di galeri ataupun Hub Tenaga Bunaya Dermaga Diraja yang dibukakan kepada orang awam setiap hari kecuali pada hari Jumaat bermula daripada 9 pagi hingga 5 petang. Dan sebarang pertanyaan ataupun permintaan maklumat tambahan bolehlah diajukan kepada Jabatan Muzium melalui saluran seperti email www.museums.gov.pm dan juga info@museums.gov.pm dan juga media sosial Facebook dan Instagram Jabatan Muzium Brunei. Baiklah, ribuan terima kasih. Tidak lupa kita ucapkan untuk Yang Mulia Puan Dayangku Amal Hazika binti Pengarah Haji Abdul Mubin merupakan seorang kurator pemeliharaan dan pembaikan. Terima kasih perkongsiannya Yang Mulia Puan Dayangku. Memang banyak informasi yang telah pun kita pelajari bersama. Mudah-mudahan menjadi satu maklumat yang berguna juga untuk semua penonton-penonton di luar sana. Sekali lagi, mudah-mudahan ada rezeki untuk kita bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.